Hello guys, hari ni kita akan buat sup daging yang sangat sedap, sangat mudah, sangat sihat dan rasa kuah dia tu light je. Bukan sejenis kuah yang berempah. Yang mana tak suka kuah sup pekat-pekat, suka kuah sup yang light-light macam ni, resipi ni adalah untuk korang. Mula-mula kita akan masukkan minyak zaitun untuk tumis bahan-bahan kita nak buat sup. Kemudian masukkan kayu manis dan juga 4 sekawan. Kemudian kita akan masukkan bawang merah yang dah dibasuh dan dipotong. Kacau-kacau seketika sehingga naik bau. Kemudian kita akan masukkan bawang putih yang dah dipotong dan juga dibasuh. Masukkan sedikit halia. Halia ni nak tumbuk, sekali tumbuk pun boleh, ataupun nak potong panjang-panjang macam ni pun boleh. Kacau-kacau sehingga bawang-bawang kita layu dan juga naik bau. Waktu ni bau dia sangat-sangat best sebab gabungan antara minyak zaitun dan bahan-bahan tumisan kita ni. Kemudian bila dah layu, kita boleh masukkan air rebusan daging. Kemudian masukkan ubi kentang dan biarkan ia empuk, dan kita masukkan perencah sup. Korang nak pakai sup bunjuk biasa pun boleh, nak pakai sup bunjuk yang untuk sup tulang pun boleh. Kemudian masukkan daging. Daging ni saya dah rebuskan dahulu. Rebus daging ni macam mana? Rebuskan je satu ketul besar daging tu. Kemudian bila dah menggelegak, bila daging dah lembut, kita akan potong-potong kecil-kecil macam ni. Dan air rebusan tu kita akan guna untuk buat sup. Kemudian bila dah menggelegak macam ni, kacau-kacau. Sup ni sangat sedap sebab kita menggunakan air rebusan daging. Kemudian kita akan masukkan carrot. Kacau-kacau, biarkan carrot lembut. Dan kita akan masukkan sedikit secukup rasa, sedikit garam, sedikit ajinomoto dan juga sedikit ajisho black pepper. Kacau-kacau sehingga sebati dan sekata. Sup ni sangat sedap. Korang nak makan dengan nasi air pun boleh, nak makan dengan kuih tiaw pun boleh. Nak hirup sup macam ni pun dia rasa sangat-sangat fresh sebab kita bukan masukkan rempah-rempah sup yang kuat. Kemudian masukkan tomato. Kalau nak potong pun boleh, tomato saya tak potong. Kemudian masukkan brokoli. Brokoli ni kita akan masukkan last sekali sebab brokoli ni dia cepat sahaja masak dan cepat sahaja lembut. Okey, brokoli ni korang jangan potong halus-halus sebab nanti dia akan hancur bila dia terlalu lembek. Potong besar-besar sedikit, kemudian kacau-kacau. Kemudian kita boleh rasa sup kita dah sedap ke belum, dah cukup masin ke belum. Kalau belum cukup masin, boleh tambahkan sedikit garam. Rasa dia sangat sedap. Resipi yang cukup lengkap. Ada lauk, ada sayur-sayuran, ada kuah. Buat sup daging ni daripada pagi sampai malam boleh makan. Sesuai untuk buat masakan budak-budak juga. Kalau nak pedas, korang boleh letak lada. Saya tak letak lada sebab nak bagi budak-budak makan. Thanks for watching guys. Korang patut try buat. Okay? Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.